Dan sepanjang tempoh berkempen ni, Nyo, apa yang bisik-bisikan ni daripada pengundi ataupun nak tahu isu-isu tempatan ni, apa yang mereka keluhkan? Pastinya kita tahu bahawa work in progress, kita tahu banyak lagi perkara yang perlu dilaksanakan, diteruskan ya. Usaha yang ditinggalkan oleh arwah YB Hisham masih perlu dan perlu kita pertahankan, dan pastinya kita tahu arwah seorang YB yang cukup mesra, pengundi cukup disenangi oleh orang kat sini. Maka adalah penting supaya pengundi-pengundi memilih seorang wakil ataupun calon yang dapat meneruskan aspirasi arwah YB Hisham ini. Maka kita dapat yakinkan bahawa Dr. Ustaz Yusri ini seorang calon yang boleh terus berkhidmat untuk rakyat. Itu yang kita mahu. Beberapa isu, contohnya masalah air, masalah komunikasi ya, itu perlu diselesaikan secepat mungkin. Maka pastinya kelebihan berada pada calon Barisan Nasional, kerana kita dapat bersama dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan memastikan bahawa proses pembangunan di kawasan Lun Air Kuning ini dapat dipercepatkan dan diteruskan.